Saudara, berita baik buat masyarakat Islam yang tinggal di kawasan Yishun. Selepas hampir 2 tahun, kerja-kerja peningkatan Masjid Darul Makmur hampir selesai dan diharap dapat menerima jemaah pada Hari Raya Haji nanti. Ini baru dikongsi penasihat GRC Nisun termasuk Dr. Muhammad Faisal Ibrahim sebentar tadi. Dia berada di tempat sementara Masjid Darul Makmur bersama Menteri Undang-Undang K. Shanmugam dan beberapa penasihat GRC Nisun yang lain. Ketibaan mereka disambut pengerusi baru Masjid Darul Makmur Muhammad Fairuz Abdul Manaf. Encik Shanmugam turut mengulas lebih lanjut tentang insiden sekumpulan individu yang datang ke sesi bertemu rakyat Parti Tindakan Rakyat PAP untuk dengan sengaja bersemuka membuat kacau dan cuba melakukan provokasi. Dia menyeru masyarakat untuk terus bergerak ke hadapan dan mengekalkan perpaduan. Beliau juga berkata setakat ini tiada laporan rasmi dibuat mereka dan beliau sendiri tidak bercadang untuk membuat laporan polis terhadap mereka. And my view is that we ought to try and move on. And really our focus has got to be on building a stronger community together. And that includes having engagements, constructive discussions to discuss issues, including difficult ones. Semasa bertemu media, Dr. Faisal memberi kemas kini tentang kerja naik taraf Masjid Darul Makmur yang ditutup untuk kerja naik taraf pada April 2023. Jadi tinggal yang proses-proses yang terakhir dan kami mendekati pihak masjid dan kami diberitahu bahawa kalau permit semua dilestarikan boleh mendapat, kita akan cuba membuka masjid di mana kita boleh sembahyang Hari Raya Haji pada tahun ini.